satu amalan pengasihan ataupun amalan ni nampak pengasihan tapi dia ni lebih syadid sikit dan semua, iaitu gendam. Gendam ni kalau sebut, kalau di Indonesia disebut gendam, orang memang kalau untuk ada gendam memang takut dan semua. Tepuk je, pop, tepuk terus. Kalau nak duit dapat duit, ada gendam. Tapi ni gendam lain sikit. Ni gendam untuk pengasihan dan semua. Dia panggil gendam nadhari ataupun gendam tatapan mata. Okey, hanya anda tengok je. Anda tengok mata orang tu, contohlah, anda ada pelanggan, anda nak jual kereta lah, sebagai salesman kereta lah. Nak jual kereta elektrik, kereta EV ke, kereta apa tak kisahlah. Pelanggan datang, dia tengok anda tengok mata dia, tapi syarat anda kena tatap mata dia. Dia tengok mata anda tengok mata dia, pap terus kena. Dia panggil gendam, terus kena lalu. Tak perlu baca, jangan berkomit kami depan dia. Anda amat di rumah, anda pergi ke tempat anda nampak dia, terus tengok mata tentang mata, habis kena. Ni kehebatan gendam dan nadhari. Gendam ni nak kata pukau pun tak je, tapi kehebatan gendam ni dia akan menyebabkan seseorang tu akan ikut apa kita cakap. Okey, dan juga kalau pukau ni dia akan ikut kita cakap tapi dia tidak melemahkan. Tapi kalau gendam ni dia akan melemahkan. Kalau kita nak suruh dia lemah, dia lemah. Kalau kita nak suruh dia ikut cakap kita, dia ikut cakap kita, insya-Allah. Jadi gendam dan nadhari ni bagus tak untuk anda buat bisnes kan? Yalah, kita bukan nak tipu orang. Jangan tipu orang. jangan tipu orang tu semua. Kita buat betul-betul untuk dapatkan rezeki kita. Kalau anda yang buat bisnes sales marketing apa semua yang menyebabkan anda jumpa orang, ini penting, ilmu ni penting lah. Dan juga kalau anda ada kedai, ada warung apa semua, penting juga kalau pelanggan datang atau tengok kat mata dia, okey, mungkin dia akan datang lagi. Tuan-tuan pernah hadapi, ini pernah pada Ustaz pernah hadapi satu situasi di mana kalau tak pergi kedai makan orang tu memang nak pergi juga. Mesti nak pergi. Dalam seminggu tu mesti kena pergi sehari. Tu menunjukkan kita dah kena gendam. Gendam dia sebab apa? Kalau tak pergi, rasa tak makan tak selera. Gendam. Jadi sama juga lah tuan-tuan dengan gendam nadhari ni pada 25/7 ni, insya-Allah jam 9 malam. Kalau anda nak, okey, daftar segera, insya-Allah kita jumpa Ustaz dalam gendam nadhari atau gendam tatapan mata pada 25/7 jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.